tiba-tiba timbul persoalan menyatakan harta wakaf semakin berkurang. Di Pulau Pinang ada yang menjual harta wakaf, tanah wakaf. Apakah benar perkara ini? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah sekali lagi kita dapat bersua dalam DSM dari Studio Mufti. Yang mana tajuk kita pada kali ini kita nak bicarakan tentang persoalan berkaitan dengan wakaf. Sebab ada yang menyatakan, suara-suara menyatakan wakaf di Pulau Pinang ni semakin berkurang. Adakah tanah wakaf itu dijual menyebabkan ia semakin berkurangan? Ini satu persoalan. Sebenarnya saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tahu bahawa wakaf ini merupakan instrumen ekonomi umat Islam yang sangat-sangat memberi kesan yang positif dalam perkembangan ekonomi. Selain daripada zakat yang wajib, wakaf perkara yang sunat, tetapi ia merupakan satu elemen yang sangat penting sehingga akan disebut dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath." Bila matinya anak Adam akan terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Dan antara 3 perkara tersebut, yang pertama sekali Nabi kata sedekah jariyah, iaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir, iaitu wakaf. Maka dengan sebab itu pada zaman Nabi SAW tidak ada seorang pun sahabat yang mempunyai kemampuan melainkan mereka itu akan berwakaf. Maknanya semua sahabat Nabi yang mampu semuanya berwakaf. Tidak ada yang tidak terkecuali. Sebab itu saudara, di samping zakat yang wajib, wakaf perkara yang sangat penting. Apatah lagi di Pulau Pinang ini, kita berusaha untuk memperbanyakkan wakaf, terutama tanah-tanah wakaf. Kerana di Pulau Pinang, sebagaimana sedia maklum, sejak daripada awal lagi, bahawa kita tidak ada tanah Reserve Melayu. Malay Reserve tak ada. Jadi, untuk berkekalannya tanah umat Islam itu, kita perlukan kepada wakaf. Kerana bila mana tanah itu sebagai contohnya diwakafkan, tanah itu la yuba' wa la yushtara, tidak akan boleh dijual beli, tak akan boleh dijadikan sebagai cagaran, harta pewarisan dan sebagainya, kerana harta wakaf itu akan kekal selama-lamanya. Saudara yang dirahmati Allah, tiba-tiba timbul persoalan menyatakan harta wakaf semakin berkurang. Di Pulau Pinang ada yang menjual harta wakaf, tanah wakaf. Apakah benar perkara ini? Sebenarnya saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang tidak faham konsepnya. Sebab apa? Sebagai contoh, bila mana nak buat satu pembangunan, maka pembangunan itu terpaksa melalui tanah wakaf. Lalu diambil tanah wakaf itu untuk dibuat pembangunan. Sebagai contohnya juga pada hari ini ada LRT, MRT, dibuat satu projek yang melalui tanah wakaf. Sebagai contohnya, maka pada ketika itu, kalaulah memerlukan untuk tanah wakaf itu diambil, akhirnya timbullah suara-suara yang menyatakan, oh, tanah wakaf dijual, tanah wakaf diambil untuk tujuan pembangunan dan sebagainya. Maka apakah perkara seumur ini berlaku? Saudara, kita pun faham dalam soal ini. Sebab itu, dalam konteks fatwa, saya nak merujuk kepada buku ini, tuan-tuan ada, Himpunan Fatwa Negeri Pulau Pinang. Iaitu kalau kita melihat kepada fatwa mengenai pengambilan tanah wakaf untuk tujuan pembangunan. Maknanya perkara ini sudah pun dibincangkan dalam Jawatankuasa Fatwa. Saya nak baca kepada tuan-tuan sebagai satu panduan kepada kita, iaitu menurut Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 42019 telah membincangkan fatwa mengenai panduan pengambilan tanah wakaf untuk tujuan pembangunan. Fatwanya seperti berikut. Baik, yang pertama, konsep istibdal yang digunakan pakai adalah berdasarkan tuntutan syarak yang mensyaratkan agar penggantian tanah yang ditukar ganti hendaklah sekurang-kurangnya tanah yang sama atau lebih baik daripada tanah yang diambil. Jadi maknanya, kalaulah keperluan pembangunan untuk masalah umum, untuk digunakan tanah wakaf tersebut, bukan tanah wakaf itu dijual, tanah wakaf tak boleh jual, tetapi diguna konsep istibdal. Konsep istibdal itu ialah konsep ganti kepada tanah wakaf yang diambil itu. Maknanya umat Islam di Pulau Pinang tidak hilang tanah wakaf. Tak hilang, tanah wakaf tetap ada. Cumanya apabila diperlukan sebagai contohnya Komta ini. Komta, bangunan Komta, Komplek Tun Abdul Razak di Pulau Pinang yang berdiri megah ini, yang di sini juga pejabat mufti, Jabatan Mufti berada di sini, ini asalnya tanah wakaf. Lalu apabila terpaksa diambil untuk pembangunan, untuk mendirikan Komta, maka dibuat istibdal dengan kebenaran fatwa. Istibdal dengan menggantikan tanah yang lebih bernilai, yang lebih besar daripada tanah yang diambil. Maka disitu lahirnya Ma'had Al-Masyarah Islami,
yang mempunyai tanah yang luas yang melahirkan ramai pelajar-pelajar dalam bidang agama dan juga bidang bidang keilmuan yang lain. Jadi Ma'had Masyhur, Sekolah Al-Masyhur dan pelbagai lagi. Hasil daripada tanah wakaf itu yang diistibdal. Maknanya di situ kita kena faham bahawa fatwa menyatakan membenarkan apabila tanah itu, tanah wakaf itu nak diambil untuk tujuan pembangunan ataupun tujuan-tujuan tertentu dibenarkan, tapi dengan syarat kena istibdal. Istibdal ni makna apa? Kena ganti dengan tanah yang lain yang lebih baik, sama ada dari sudut nilainya. Sebab itu ditakrifkan juga maksud lebih baik itu apa? Tanah lebih baik. Istibdal digantikan dengan tanah lebih baik. Maksud lebih baik itu hendaklah merangkumi pelbagai sudut, iaitu dari sudut nilai harta wakaf, dari sudut grade tanah, dari sudut keluasan dan manfaat berdasarkan syarat-syarat pewakaf yang baik boleh diperoleh daripada istibdal tersebut. Maknanya itu syarat istibdal yang diberikan. Jadi kita tak hilang tanah wakaf. Nampak macam hilang tapi diganti dengan yang lebih baik. Jadi di situ tidak wujudnya yang katakan tanah wakaf dijual, tanah wakaf hilang. Tidak. Tetapi ia diganti dengan yang lebih baik. Maka dengan sebab itu, dalam keputusan fatwa juga menyatakan bahawa proses istibdal adalah menukarkan tanah dengan tanah sahaja, bukan dengan wang. Fatwa menyatakan bahawa tak boleh ganti dengan wang. Mesti ganti dengan tanah juga. Kecuali, ada pengecualian lah dalam kes-kes yang tak dapat dielakkan. Contohnya memang tak wujud dah. Ada kes tertentu lah. Mungkin dia ambil sikit sangat yang tak dapat nak diganti dengan tanah. Sebagai contohnya, tak berbaloi. Maka perkara itu boleh dikecualikan setelah mendapat keputusan daripada mesyuarat jawatankuasa fatwa. Maknanya, ianya tidak sewenang-wenang yang dilakukan. Maka ia melalui proses, melalui majlis agama, melalui fatwa dan diangkat pula ke majlis agama. Jadi, pihak kerajaan hendaklah terlebih dahulu menyediakan tanah yang bersesuaian dengan konsep istibdal sebelum membuat pengambilan tanah wakaf, dan pengambilan tanah secara istibdal ini hanya boleh diambil oleh pihak kerajaan negeri atau persekutuan atas dasar keperluan yang mendesak dan untuk tujuan maslahah ammah sahaja. Makna maslahah masyarakat yang umum. Jadi maknanya itu konsep yang sudah pun dibincangkan dalam fatwa. Jadi tak timbul isu tanah wakaf dijual, tak timbul tanah wakaf semakin berkurang, tidak timbul. Tetapi sebenarnya berlakunya konsep istibdal untuk menggantikan tanah wakaf yang diambil kerana keperluan tertentu yang dibenarkan mengikut keputusan yang diputuskan oleh mesyuarat jawatankuasa fatwa negeri Pulau Pinang. Jadi saudara, marilah sama-sama kita memperbanyakkan wakaf di Pulau Pinang ni, terutama kita memperbanyakkan tanah-tanah wakaf. Mungkin kita tak dapat manfaatkan sekarang, tapi tanah itu selagi mana ada tanah, ia dapat dimanfaatkan dengan pelbagai manfaat sebagaimana yang kita telah saksikan pada hari ini dengan wakaf Siti Aisyahnya dan juga wakaf-wakaf yang lain. Jadi sama-samalah kita melaksanakan, berusaha untuk menggerakkan wakaf di Pulau Pinang, bumi yang tercinta ini. Sekadar itu dulu untuk kali ini, sehingga kita bertemu di lain siaran. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.